Sekian weh, janganlah. Yang tu lagi berdebar-debar weh. Aduh. Wi-Fi problem aduh. Nak dapat roll ke ni, damn tak. Jalan rindu. Sekejap lagi time buka cam. Sekejap lagi. Aduh. Nizam lah saya Nizam. Hello, dengar. Dengar tempat. Syahir ni Syahir. Ya, saya. Sayalah Syahir tu. Ni Tem. Terima kasih, thank you. Moga murah rezeki guys yang mana yang bagi gift tu. Jangan sampai aku keluar ya Arifin lah. Tu Arifin Mikael panggil. Shooting sikit. Aduh. Arah. Amin, relax sikit Amin. Amin. Bagi semua ada. Amin, relax sikit. Amin tak relax. Aduh. Prospek balik aja ya. Aras okey, Aras Saya macam ni. Apa Mirza panggil ke? Mirza Syazwan mana? Ada time pula ni. Aduh. Ada ke Alia ni Alia? Let's go masuk tidur ah. Alia dah tidur. Aduh. Sol ada je, Sol. Sol. Diam lah, Sol aku. Amjad tu. Siapa Kamjat bengok? Ni. Bunjut ke? Nama tu siapa nama aku? Arifin. Nak ke Yud? Bagi Lokman. Diam. Bagi. Aku tahu dah nama dia. Awarudin ada. Awarudin. Oh, dia dah tidur. Awarudin nak tidur. Esok school. Awarudin awak sangat tidur. Awarudin. Esok bola. Medium kena mute. Allah. Guys, bantu like lagi guys. Aisyah diam ni Aisyah okey Aisyah. Thank you yang follow. Si bye. Alah Ridwan. Teruk bye. Alah Ridwan buat kemas. Ridwan buat apa? Okey, kejap. Apa nak mencelah? Siapa ada bot besar tolong ambil Ayana dengan Leman dekat resort. Bot kecil belum ada lagi lah. Paling kecil pun jet ski lah. Ada on the way. Dia belum ada sampan lagi. Thank you for the sampai ice cream. ni. Moga murah rezeki guys. Hanafi ada Hanafi. Lama tak nampak Hanafi. Tapi tak ada dia. Hanafi hak budak Melaka tu ah. Mana dah? Ya. Video si. Tapi koyak ah. Busy OOC. Cakap dia jangan lama-lama sangat busy. Takut nanti roll dah tak ada. Cakap dia. CD bongok. Takut Ray ambil. Weh kau. Adikku nak ke? Dia dengan Bel. tak ada duit. Kabel lo. Kabel lo Arifin tu. Kabel lo Arifin. Kau ajar betul. Bunjat ni nama dia apa? Aku geram memang. Ada. Namjad. Nama dia Namjaduddin. Namjaruddin. Bukan. Dia macam ni Sol. Ikram kau cakap je Ikram. Cakap je Ikram. Daripada tadi cakap ada tak sebut buat apa kan? Dah kau sebut sekarang. Ikram nama semua tahu. Adi dah sebut dah tadi. Apa benda Kamjad? Lebih kurang macam tu lah nama dia. Aku yang tak sebut. Najib. Najmat. Najmat. Najib. Kenal dengan muka. Dah. Tu Najdat S Gaming. Najuan ke? Najdat S Gaming. Najdat. Budak sekolah nama budak sekolah agama weh. Sekolah tahfiz ke? Sekolah pondok mana? Najdat. Arashami relax sikit Arashami. Tapi Arashami ke Arifin ke relax sikit. Aras relax sikit Aras. lepak ni memang nak borok ni ke? Tak time ah tu. Kita mula dulu. Time tengah nak call semua tu. Oh baik. Makin tua tak berubah. Pintu okey bodoh. Rin.
Hai. Ni makin tua leher merah habis tu. Hai, mesti. Ambil Rumah kali sewa lebih ni. rambut Mak John eh. Dah rumah sewa kuat ni. Macam mulut. Macam mulut Hai gampang. Bila semua lembut kata ke dia? nak masuk jangan duduk belakang. Gelak je. Gelak je. Madam, terima kasih. Thank you for the powernya. Moga murah rezeki, madam. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, madam. Kongsi rezeki dengan Tem. Kalau Tem panggil dia bagi announcement bukan memang aku bantai dah ni. Memang aku rendam dia dalam laut tu. Aduh, tengok Jack kata macam tu pula doh, Jack. Kau pergi curi di Mac dia lah. Dah, apa cerita tak? Dah. Okey. Ada, Semua dah ramai, dah. semua dah ada ni. Han nak ni kau. Han nak sponsor buat event kau. Aduh, korang janganlah. Yang bagi aku ni. Sekejap, tengok sekejap. Han nak mirror. Han nak mirror lah. Kamera kata. Ambil road ada kosong je. Berani cakap ah. Berani cakap ah. Berani cakap benda kau bukan. Kau tak ada Kau tak ada wifi problem. Alah kau Aceh. Madam, terima kasih Madam Salim. Moga murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Beso babe. Semua dah dah. Han relax sikit Han. Sorry. Oco ke? Ya, Han saya pun relax sikit. Han saya pun tak relax. Sekarang ni nama dia Aduh, benda-benda punya. Amar. Najdat ni. Aku berminat dengan nama Najdat ni. Aku macam syok dengan nama Najdat ni. Dia agak unik nama Najdat ni. Nama tu berani je. Return. Baru ingat dah jeda tadi. Najdat. Ya Allah, baik lah hamba ya. Sohol. Aku nak save nama dekat phone. Adik Arisha tu berbunyi ke? Aduh. Tak ada. Okay, apa? Fendi. Fendi Aziz. Okey, semua ada dah kan? Semua dah ada. Itu yang atas tu apa dia tu? Fendi. Nama dia Arifin. Tak mana? Ada seorang atas. Panggil. Nama dia Hijau. Okey, Tam. Apa yang asal aku pun tak tahu apa nak cakap ni. Assalamualaikum semua. Family semua okey, sihat ke? Sihat. Sebenarnya Tem panggil semua kat sini sebab Tem ada berita agak buruk juga lah kan. Awak Tem. Kena cakap luar Tem. Tak apa Tem, aku pergi Tem. Fendi Aziz. Relax sikit Fendi Aziz. Dia sebab tadi Tem hari ni adalah hari yang terakhir. Ni cakap kau bukan Ya, Tem. dulu pun sama, Tem. Betul. Garuk lah. Hari tu dia dah mengaruk ni. Hari ni hari yang last time stream dan ada dalam negara ni. Siapa? Nak Anak cakap pergi mana? dia nak cakap last tu tak lah last, tapi lama jugalah. Kalau ikutkan target mungkin dalam setahun. Ini target lah. Target mungkin setahun. Kalau awal daripada tu tak tahu lah kan. Tapi kalau betul-betul plan tu memang setahun lah. Anak pergi mana? Dia tak pergi mana. Cuma tak boleh nak ni lah. Tak boleh Busy nak lah. ada. Busy lah. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam ni lah. Nak stabilkan lah macam tu lah. Faham lah? Korang faham kan? Faham. Tem harap korang mau faham lah. Ada juga yang Tem tak kenal sebenarnya ni kan. Mungkin ada yang baru-baru. Okay, yang belum kenal ni Tem, once of kita punya family juga. Daripada dulu sampai sekarang, hidup jatuh bangun kita. Daripada memang dulu lagi lah kan, tak perlu kita nak mention daripada mana. So siapa yang tak kenal, ni adalah Tem. Inilah adik-beradik yang dah besar. Ramai tu korang. Memang best lah tengok korang sekarang. Dapat rumah pula sekarang kan. Lawa pula rumah sekarang kan. Tapi tu lah. Memang ini habis fikir dan ini rasa memang pilihan yang
yang rasa terbaik dah ni. Jeh. Bang, tak Aisyah nak cakap sikit. Penting Syah. Hari tu kan, Hang pernah prank adik tau. Ni kali kedua tau. Betul. Hang janji apa hari tu? Hang cakap Allah. Hang tunggu adik dengan Ash balik. Sebab abang rindu OKU, betul tak? Tapi hari ni kita orang ada kat sini tau bang. Lepas tu hang pula nak pergi. Hari-hari kita membesar Dem. Aduh, aku minta maaf tu. Siapa lagi Dem hari-hari tu, nak bang. kepala membesar Dem. Pengahan Dem. Aisyah, Tak ada Dam. Ni kali kedua tau Dam. Ya Allah. yang bagi tahu kan dia ada kerja nak kena settle kan. Wah, Tem harap korang semua faham. Tem pun sebenarnya berat tau nak tinggal korang kan. Tem pun dah lama dengan korang. Lama tak lama setahun lebih lah, betul tak Jack? Lebih kurang lah kan? Lebih. Lebih kurang setahun lebih. Weh bang, sebelum ni kita hari-hari tak sama tau bang. Syah kena terima apa saja yang Tam punya keputusan. Jack pernah kalau kita ingatkan balik, waktu dulu Jack pernah bercakap. Aku ingat lagi ayat yang Jack pernah lontarkan dekat kita semua. Yang mana semua yang ada kat depan kita ni, kan, adik-beradik korang pandang kanan, ada pandang kiri. Aku petik balik apa yang Jack cakap. Kadang akan pergi meninggalkan kita. Dem. Aku nak cakap sikit boleh Dem? Boleh. Terima kasih lah sebab kau selalu layan aku. Kita pergi berperang hari-hari, pergi bazikan duit hari-hari. Walaupun kita kenal dalam ni aku tak pernah jumpa hang kat luar lagi. Tapi itulah, Allah. terima kasih lah sebab hang terima aku berkawan dengan hang. Thanks for the follow. Sebab ya aku faham aku punya perangai, aku punya attitude macam mana. Aku bercakap dengan orang, aku banyak sangat buat orang terasa dalam, especially dalam ni punya family. Ramai sangat tak suka dengan aku, tapi aku nak terima kasih sebab terima aku untuk berkawan dengan hang. Tapi tu lah, nak lepaskan tu memang berat lah. Tapi aku nak cakap hang good luck lah dekat luar. Terima kasih Does doangan. Walaupun benda ni permainan kan, walaupun benda ni role play, sorry aku mixing sikit. Walaupun ni pun role play kan, Thanks for the follow. aku rasa friendship tu Betul? lagi besar daripada semua benda. Ya, aku pun rasa benda yang sama tu. Korang ni memang, aduh, nak cakap Tak ada macam lagi mana. satu. Aduh, Jack, aku tak boleh cakap dah. Tak apa. Mungkin macam ni nangis ke apa sebab ada Arishan Ash. Korang macam mana, selalu macam mana. Even dalam dekat luar game pun dia adalah so mungkin bagi Syah itu terasa. Thank you bang. Sebab jadi abang yang baik. Even dekat IC, OOC pun dia jadi abang saya yang baik. Tahu korang, dia betul-betul bertanggungjawab. Betul saya cakap. Sebab saya tak ada keluar, tapi Tam dengan isteri dia, kalau satu tanggungjawab besar dekat Arisha sebenarnya. Allah. Untuk sesiapa lagi adik-beradik lain, sebelum kita serahkan kepada high table ataupun high rank yang ada, yang mungkin ada few words, last word lah orang kata sebelum Tam Thanks for the follow. bukan meninggalkan lah. Dia sebenarnya kalau kau tanya aku, ada istilah meninggalkan pun. Bukan. Ah, tapi dia masih agak lama lah macam tu. dia
keluarga kita ni kalau aku tanya, aku tak pernah menganggap yang orang akan tinggalkan keluarga. Mana ada orang tinggalkan family, betul tak? Dia cuma anggap hanya ambil masa untuk berehat. Ya, betul. Dia perlukan masa. Mungkin dia perlukan masa untuk berehat. So sesiapa ada yang nak, yang mungkin ada mengenali Tem, contoh macam Zafin, mungkin orang-orang yang selama ni tak pernah bertegur dengan Tem, tapi aku tahu, aku percaya dalam ramai-ramai adik-beradik kita ni, walaupun dia tak bertegur dengan Tem, tak bercakap dengan Tem, tapi dia respect gila dengan Tem. Aku percaya. And korang pun mesti akan terasa apabila Tem announce macam ni, betul tak? So siapa-siapa yang nak bercakap tu sila. Kita beri laluan lah dulu. Liman nak cakap sikit boleh? Boleh. Okey lah Tem. Apa yang Liman dengar hari ni rasa agak sikit terkedu sebab Tem pun sebelum ni memang lama tak ada. Tapi kemungkinan tadi bila Tem panggil untuk nak jumpa semua dengan prospek yang ada, Liman mengharapkan macam this is the time Tem will back. Sebab Liman rindu kan. Tapi once bila Tem cakap Tem perlukan untuk berehat, dan Liman sendiri pun faham sebab Liman ada tahu juga Tem ada cerita apa yang terjadi dekat Tem. So apa pun Tem nak terima pada adik-beradik lain, nak terima ke sedih tu memang kita sepatutnya sedih lah. Kita memang sedih, kita kehilangan seorang family, tapi kita tak hilang selamanya. Cuma Tem perlukan masa yang ditetapkan oleh Tem sendiri. Apa pun Liman nak mendoakan di baik bulan baik ni, Tem good luck future, good luck for your family. Memang mendoakan satu hari nanti yang Tem bila kita berjumpa dah lebih baik daripada apa yang Tem lalui, ujian-ujian yang Tem lalui sekarang. Lebih baik dan lebih strong, dan melimpahi rezeki yang melimpah ruah yang tak pernah putus, yang Tem harapkan. Amin. Okay, thank you for Leman. Maybe aku rasa orang yang paling berhak untuk bercakap Bakoba, orang yang sangat close. Betul tak Bah? Aku percaya Bakoba sangat rapat dengan Tem. Sorry doh Bah, aku buat keputusan ni kau faham Abang. Kita selalu macam mana Abang. Aduh, aku rasa kau faham aku Bah. Aku macam terpaksa pun ada. Tapi aku kena buat kot benda ni Bah. Sorry doh Bah. Aku rapat dengan Tem. Ramai lagi yang rapat dengan Tem, Mawang, Jambul, Mak Epi. Tapi aku dengan Tem ni dah macam orang cakap, yelah, Close lah. beradik kat luar. Banyak benda yang kita orang borak, banyak benda yang kita orang bincang. Dia tahu susah, aku tahu susah. Aku tak ada kata-kata Tem, cuma aku
sentiasa mendoakan kau. Mendoakan kau nak yang terbaik je untuk kau dan family kau. Aku tahu kau seorang yang struggle, yang tak pernah kenal erti penat dan yang tak pernah kenal erti lelah. Kalau kau tanya aku pun sendiri tak boleh ikut macam mana cara kau kerja. Doakan semoga. Aku tahu aku tak payah menangis pun tak apa sebab aku akan jumpa kau kat luar. Tapi kalau dekat dalam negara ni kau banyak ajar aku banyak benda Tem. Tapi Thanks for the follow. tak tahu lah sebab tu. Aduh, tapi tak apalah Tem. Aku harap semoga urusan kau dekat luar sana permudahkan. Amin. Terima kasih bang. Aku cuma mendoakan kau tu je lah. Aku tak ada benda lain yang aku minta selain benda yang baik saja ada dekat kau. Amin, amin, amin. Kau, abang. Bang Osi, terima kasih Bang Osi. Bos Mat tak ada. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bos Mat tak ada. Thank you for the Bos Mat ada. berkah. Mana Bos Mat itu? Orang yang paling rapat dengan Mak Ipin. Yes, betul. Orang yang paling rapat gila. Bukan IC je, malah Os. Ya betul. Dia dah macam abang Time dah anggap Mak Ipin dia macam abang dia. Untuk Mak Epi, Tem cakap terus terang lah. Untuk Mak Epi memang sebenarnya banyak dia juga dia tolong Tem. Dan keputusan pun Tem ada berbincang juga dengan dia. Mungkin ini ada baik juga lah untuk Mak kan. Baik juga Mak kan. See you lah Mak Ipin. Aku tak nak cakap apa kat Tem. Terima kasih lah banyak. Aku dah ni kenal kau kata Syati Mat. awal-awal masuk sini aku kenal dengan kau kan. Ya dah Mak. Beli kereta murah tu dengan kau dulu. Dia memang kita usia dia lain. Baik betul tak? Dalam ni dah lain bila dia rasa aku dah cakap lebih juga kan. Sebab dia Thanks for the follow. Dia buat apa-apa pun Mat. Terima kasih banyak Mat. okay Tem. Tolong Tem. Nak cakap Madam, ya Allah Madam. Terima kasih Madam. Semoga murah rezeki Madam. Terima kasih kongsi rezeki dengan Tem. Alhamdulillah. Allah. Semoga berjaya di luar sana Tem Amin. Aku Terima kasih. sentiasa doakan kau. Terima kasih Mat. Terima kasih Mat. Nak cakap Nak menunjuk. tak boleh Tem sebab jangan bunuh nama sangat guys. Seorang abang sampai tak terkata guys nak bercakap. Yang menunjukkan appreciate Amin. Terima kasih Madam. adik Thank dia. you Madam. Doakan Tem. Tem buat keputusan ni pun sebab sebelum untuk masa depan Awang ada? family Awang Tem ke juga Jambul? Tem rasa. Awang Jambul. Jambul. Awang EZPZ Jambul. 100 Wah, terima kasih. Thank you untuk Anher. Jambul, Terima Jambul. kasih yang bagi gift yang lain tu. Terima kasih guys. ZZ99 Abang Jo, terima kasih Jambul. Abang Jo. Moga murah rezeki. Jambul, Thank you Awang. guys yang kongsi rezeki dengan Tem. Jambul. Tadi aku nampak dapat batu merah. Masa mana dia? Betul. Hilang. Sekejap. Tu Taiko ada tu. Kejap. Taiko kita Taiko bagi last sekali. Colek kot. Untuk semua adik-adik, Tem ucapkan terima kasih lah. Orang ada dengan Tem. Susah senang dalam ni. Banyak tolong Tem. Hiburkan Tem. Tem sebenarnya pun berat sebenarnya nak buat benda ni kan. Sebab dah lama dengan korang. Hari-hari hadap. Kita paksa buat benda ni untuk kebaikan benda lain. Saya harap korang semua boleh faham.
Okay. Sebelum kita pass ke Taiko ni, aku nak cakap sikit lah. Mungkin aku tak serapat macam mana kau rapat dengan Bar, macam mana kau rapat dengan Awang, Mana kau? macam mana kau rapat dengan Mat. Tapi aku boleh nampak aku ada ketika mana orang tak kenal pun siapa Al-Syahir, Thanks for the follow. sampailah dikenali sebagai Tempe. Aceh, thank you Kau Aceh. ada Moga murah momen-momen rezeki. Maliki, thank Macam you. mana End to end Abijah help. dengan kau. Maliki Macam mana S100SEMOGA kau grow, murah rezeki. kau try hard gila. Sebenarnya kan, kalau kau tanya aku, dalam Outlaw yang mengajar erti brotherhood, salah seorangnya adalah kau. Macam mana kau cuba nak bantu adik-beradik, macam mana cuba kau nak ada dengan adik-beradik. Benda tu aku nampak. And benda yang paling aku tak lupa, Ayuh. Korang ingat tak semalam aku dah cakap, masa kita kat rumah lama, semalam aku dah cakap orang yang pernah menitik air mata disebabkan Taiko kena bahan. Taiko kena kutuk. Ya, orang dia. Aku tak sangka yang hari ni orang tu dah terakhir dekat sini. Aku ingat lagi waktu tu kalah game flag kot. Aku tak ingat lah. Tapi time tu Taiko Ya, kat Tempe sini Tempe sini cakap, dia kata dia tak boleh tengok Taiko kena bahan, Taiko kena benda tu semua. Bukan kata dengan aku menitik air mata, aku rasa macam wish, shit man, sampai macam tu Dia punya sayang tau. Dia bukan sayang kat Taiko je, dia sayang family ni tau. Betul. Macam mana korang tengok kalau dia dulu training game flag kan, walaupun dia busy kan, dia cakap Jack, aku balik lagi 10 minit dia mesti sampai man. Dia rushing tau, dia cuba juga nak ada. Macam mana dia layan adik-beradik, macam mana dia cuba bantu korang, bantu adik-beradik lain, mana yang tak ada cuba bantu. Ni Tempe. Siapa dulu nak batu merah, nak tolong craft, dia cuba dapatkan. Dia pernah tolong aku. Ni pedang merah ni aku tunjuk kau. Kalau tak ada tem, aku tak dapat saya buat pedang merah. Jack, Ini aku puja pedang. Aduh, apa ni? Pedang merah dengan Aku ni- aku semua dah dengar. 6 kali craft, saya yang cari batu. Aduh. Aku nak korang Yang happy tolong. doh. Aku ada, korang kena ada. Tem ni sial lah Tem. Aduh. Tem. Terima kasih Tem. Aduh. Yang ni Kau jangan. dengan yang ni Tem, Masa semua orang dia tak bertahan, betul Tem. cari batu tau. So aku last word lah Tem. Terima kasih sebab pernah jadi keluarga. Sampai bila-bila kau akan tetap, aku akan anggap kau keluarga kita. Aku harap mungkin masa tu akan dipendekkan lah. Kau kata tak tahu lah, aku harap benda tu akan lebih pendek, lagi cepat. Aku sentiasa berdoakan kau. Aku dah anggap kau ni kawan. Bagi aku tak pernah imagine ada kawan yang daripada game jauh datang sini sebab datang lepak dengan kawan tu. Aduh, Betul Jack. kau try lah cari kan kawan yang macam segila Tempe ni lah. Kau bagi tahu je bila nak berbuka puasa ke nak apa ke, dia mesti orang yang daripada jauh yang mesti boleh datang. Sebab tu birthday anak dia ke apa, aku cuba kan nak pergi. Aku mesti nak sampai. Sebab apa, dia dah boleh buat kat kita macam tu, kita pun kena buat kat dia macam tu juga. Aku kalau kau tanya aku, antara orang yang paling aku tak, ni semua aku sayang lah, tapi time ni dia lain lah. Dia ada tempat dia. Dalam hati aku ni tempat dia ada tempat time tu lah. Sebab tu aku happy bila nampak dia balik. Aku tengok dia ada balik, aku selalu tegur dia, Tem, okey ke? Aku Jack okey ke? Aku memang kalau kau tanya aku memang berat lah. Tapi apa-apa pun terima kasih sebab dapat pernah kenal and pernah juga tolong aku, tolong adik-adik lain. Luangkan masa. Jack, ada jambul ni Jack. Dasar jambul. Jambul? Jambul. Apa ni? Hello? Tahu tak ni? Thanks for the follow. Sini jambul, sini jambul. Dia dapat. Tem dapat roll ke? Bukan. Tem hari ni last day. Jodoh jambul.
Last day? Last day ni. Ya. Mungkin tak last day tapi lama. Kau nak bersunat ke? Dia nak rehat setahun. Rehat lah lebih kurang. Astaga. Plannya setahun lah. Tapi kalau sependek-pendeknya aku mampu buat, sependeknya aku masuk lah. Seboleh-boleh lah. Boleh tu Tem. Ni Kau tempe kot. Doakan ni. Sunyilah OKU kita bang. Kot. Okay. Mola. Korang ada korang boleh buat something. Tak apa Tem, kita settle luar lu. Dalam ni hanya tipu-tipu kan. Thank you doh. Ya memang betul, hidup memang keras Tem. Thank you Jambul. Tapi itulah apa nak jadi ke hidup kita atas ketentuan dia. Betul. Dia dah atur dah. Alah adikku. Thank you Jambul. Mungkin orang paling terakhir sekali, orang yang paling sayang sekali dekat Tam, di Pablo. Aku nampak kau di kat belakang tu. Sinilah. Kenapa duduk jauh-jauh? Banyaklah jauh. Di Hanya aku tak boleh jumpa ni bro. Kau ni aku dah terlelap. Kau tahu tak? Aku dah tidur dah. Tapi earphone kat sebelah. Sampailah aku dengar minta last day. Kau bangun. Kata, tapi aku tahu dah sebenarnya waktu jumpa dekat rumah kau tu hari kau cakap apa? Tengah fokus ada macam nak retire kan. Tapi itu lah. Damn. 10 from Hamba Allah. Fly high Tem Semoga Yang Bike Bike Selalu. Semoga murah rezeki. Thank you guys untuk RM10. Allah, thank you. Hey kau. Yang terpaksa ambil keputusan ni untuk kebaikan. Aku tak dengar suara Tem. Hello. Dengar. On off ni. Oh, nak cakap macam mana ni? Thank you for the train. Moga murah rezeki Aswad. Hello. Testing. Kau dengar ke? Hello. Dengar kau. Tak dengar lagi. Dia dengar cakap dia kau tak dengar ke? Dengar dia cakap ke? Cik tekak tu. Hello. Dengar. Dengar. Kau? Dengar. Tem cuci kat Tem. Kita dengar. Thanks for the 10 follow. from a pack. Senshiza Tungu Tem Terima Comeback. kasih Pat. Semoga murah rezeki Pat. Thank you. Hello. Dengar. Kau dengar Tem. Teko tak dengar suara Tem. Hello. Apa thank you. Dia dengar Teko. Dengar ni Tem. Teko. Dengar. Ya, dengar lah. Teko. Minta maaf. Tem kena ambil keputusan ni. Keputusan ni Tem habis fikir masa ini yang terbaik. Tapi bukan selamanya. Dalam Tem punya target dalam setahun. Tapi kalau boleh singkatkan, Tem cuba sebaik mungkin. Aku tahu kau buat untuk family kan. Keluarga setengah kan. Ya. Selesaikan dulu apa yang patut. Cuma tu aku terfikir kan. Siapa nak backup aku kalau orang hina aku? Kan? Tapi Taiko strong, Taiko kuat. Tem percaya. Apa tahu benda ni sebenarnya macam ni aku cakap kau orang Allah. Satu hari muka-muka depan ni akan hadap tau. Thanks Sebab for tu the aku cakap follow. kalau kita bergaduh, kita masam muka jangan lama-lama. Cepat-cepat settlekan, jangan sampai tak jumpa jalan baik. Apa Tem? Aku tak nak sampai pasal berat nak tinggalkan ni kau. Berat kau. Apa yang kau tengah usaha tu jadi kacau. Jangan risau.
Kita jumpa kat luar nanti. Okay, cakap. Aku faham sebab kenapa rasa macam something sikit sebab hari-hari kita lepak sama-sama. Biasa kau. Family ni memang the best lah kau. Bukan nak cakap apa nanti kau. Plan 10 minit. Yang tulis 20 from I love you bro. Semoga arisan Tempda family dipemudakan segalanya aman. Thanks Tem UTK selama ni. Aku tak tahu hari ni last day kau dalam ni. Terima kasih, thank you untuk Balik RM20. dia Semoga sebab murah rezeki. aku memang tak ada plan langsung nak buat buka puasa ke ramai ke apa. Tapi sekali kau petik ramai turun Tem. Kau kena tahu ramai sayang kau. Sus begitu aku Tem. Allah Akbar. Yang pun tak sangka. Aduh. Anak kau pun dah macam anak aku. Aku tak, kalau kau tengah susah kau beritahu aku. Jangan senyap. Dia ingat 10 orang macam tu. Tahu-tahu. Aduh, benda rahsia nama. Tak ada yang gila macam kau lagi. Baru balik, besok datang balik. Tak apa Tem. Aku tahu. Macam sebelum ni macam tadi Jack cakap kan. Aku kena hina kau orang yang paling ingat cakap. Ada yang tak tahu Kita family mesti rasanya benda tu tengok. Korang Pada tak tahu korang kalau waktu kita kena struggle kita waktu dekat Game Flag tak selaku. Semua downgrade gila kau Orang pertama yang WhatsApp aku bukan Jack, bukan Ren, bukan Burhan. Orang pertama yang WhatsApp aku bagi support model ke aku. Waktu tu aku tak tahu lah. Start pada tu aku rasa dia ni something. Betul cakap Jack tadi, brotherhood yang dia bawa tu susah nak dapat bro. So jadi guys, aku tahu di antara semua kat sini yang ada ataupun tak ada kat sini, ada yang ni tak puas hati yang ni marah yang ni, geram yang ni. Kau tunjuk, aku nak tunjuk contoh Tem. Ada satu pun marah dia. Tak ada satu pun tak suka kat dia. Kalau ada yang terkecil hati dengan dia, tak lama, sekejap Jadinya guys, jangan sombong. Kalau korang faham erti brotherhood, korang akan jadi macam Tem. Benda tu yang aku nak terapkan kat family. Sebab aku sendiri tak pernah rasa macam gini. Even though aku tak pernah jumpa lagi dia sebelum ni pun aku dah rasa dalam benda tu. Okay, so Tem, aku nak kau fokus dunia nyata kau. Ada kerja aku untuk sekalian macam tu je. Okay? Ya tengok. Dan janji Tem mesti comeback ni tengok. Semua masa tu Tak apa, selesaikan semua. Selesaikan semua apa patut. Aku tahu kau tengah nak grow kat luar. Ya betul. Aku sendiri dengan family aku tengok kau punya pengembangan. Aku sangat-sangat happy. Okay, aku doakan kau. Bagus untuk kau. Untuk korang family, korang jagalah ni nama baik ni. Baik kita, nama baik keluarga ni. Korang tahu kan pernah apa yang pernah lalui. Aku lalui macam-macam weh. Macam-macam. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang di belakang, yang di depan. Macam-macam weh. Jadi saya harap korang semua boleh jagalah. Jaga nama. Jangan buat perangai yang dia tak suka. Di Pablo ni Tem cakap terus terang, korang tak payah jilat dia. Korang tak payah tunjuk depan dia. Dia sendiri ni boleh nilai korang sorang-sorang macam mana. Korang tak payah rasa dia macam tak nampak korang. Tapi dia boleh tengok korang. Dia boleh memerhati korang. Korang tak payah tunjuk baik depan dia. Aku cakap terus terang, orang tua ni memang dia pandai nilai orang. Korang jadi diri korang sendiri je.
dengan family janganlah gaduh apa semua. Kalau buat gaduh, settlekan secepat mungkin. Sebab kita akan jumpa semua ni hari-hari. Sorry lambat. Kira Gua bangun aku tak tahu apa ini kau last. Aku bangun katil balik. kalau kau nak tahu, ini orang dia yang tarik aku ni. Aku jumpa Ren. Dia yang bagi aku masuk dalam OL ni, dia yang tarik aku. Aku tanya dia macam mana nak masuk, dia lah ajar aku. Dia yang bawa aku jumpa family ni, jumpa Taiko semua. Korang jaga emosi korang. Korang tahu kan, Thanks for the dalam ni follow. kita main, kita berhadapan dengan orang. Orang lain cara. Korang faham kan maksud Tem kan? Faham Tem. Korang jumpa yang gangster-gangster lain yang korang tak tahu perangai diorang macam mana. Dendam korang macam mana, dendam macam mana ke, tak dendam ke, semua lain-lain. Jadi korang boleh elak kecakapan tu, jagalah betul-betul. Ni cuma sebagai nasihat je lah. Selama Tem pun tak lama dalam bidang ni, setahun lebih. Tapi kalau korang rasa benda tu korang tak lepas buat, jangan buat. Itu je. Okay, Tem aku bang. Takut jadi melanggar apa-apa ataupun isu apa-apa semua tu. Dalam orga ni korang paling kena jaga adalah isu lah. Korang tahu kan, sensitifnya isu ni. Dia boleh merebak sampai keluar, korang faham lah. Jadi korang hati-hatilah. Tem. Syarul KZ99 Terima kasih. SEMOGA murah rezeki. Thanks for the follow. Aku sayang kau Tem. Aku sayang korang semua duk. Yang baru kenal ke yang lama kenal, semua aku, aduh. Tem. Hari pertama awak masuk ini family ya. Lu orang yang paling senang buat kawan. Tapi tak lama Tem, seminggu lepas tu lu hilang. Tapi hari ni Thanks for the follow. lu datang. Gopek. Walaupun senang sama lu lah Pek, serius Wah cakap. Sebab tu Wah suka simpan lu punya suara. Sebab Thanks for the follow. Wah senang Wah cakap, Wah suka benda yang happy tu tau. Wah suka benda yang happy. Dekat lu ada happy tu ada. Jadi Wah suka. Tu Wah senang ngam dengan lu. Tahu lah. Jaga diri Tem. Pek pun sama lah, jaga diri dalam ni. Macam Tem pesan jugalah kan, hati-hati lah dalam ni. Pak Wan. Tem. Apa Pak Wan? Yo. Masih Tem. Jadi part of the family. And all the best to you. Good luck. Aku doakan baik-baik untuk kau. Doakan aku kan. And kau dulu banyak support aku semua. Santai. Itu semua kecil punya hal bro. Take care Tem. Baik. Rezeki kita jumpa lagi. Oh Pak Wan.
Oi. Aku tahu hang pun ada banyak benda kan dengan Tem. Macam Pak Wan ni memang sebenarnya lama gila dah. Daripada dia duduk dekat, daripada dia jadi kepala Kapak. Tem dah kenal dah dia. Lama gila dulu. Sama Pak Wan. Tu Tem. Tak ada tu nak buat bank seorang aku. Thanks for the follow. Budak-budak ni memang dah expert dah Ren. Kau boleh bawa. Tak ada hang je biasa buat dengan aku. Orang lain tak ada lah Tem. Buat dengan hang je menang Tem. Kita partner memang menang. Aduh Tem. Pak Wan. Ya. Takkan tak nak cakap apa-apa langsung dekat Tem. Aku tahu hang pun sayang Tem kan? Tem. Ya dah Pak Wan. Aku bukan jenis yang cakap banyak tau. Thanks for the follow. Tapi aku tahu kau. Aku tak suka dia perasaan. Tapi aku tahu Aku berkaca cut dah agak. kau dah banyak tolong aku tu. Tapi jangan risau Tem. Kau doakan aku kan. Aku come back cepat Si. mungkin. Kau kena tahu Tem. Kita orang semua ni sayang kat kau tu. Aku sayang lu korang semua. Untuk yang gegel-gegel, Tem sebenarnya tak rapat lah dengan gegel-gegel. Tapi yang Tem betul-betul rapat Arisha, Caca dengan Madam, dengan Nona. Sebab apa Tem rapat dengan diorang? Sebab diorang sama macam Tem. Macam sebenarnya Tem ni cakap lepas tau, tapi diorang boleh terima tau. Macam Caca, Madam. Bila yang gegel yang Tem tak duduk sangat tu, sebab Tem bukan Tem selek ke apa, tapi sebab Tem takut terlepas cakap benda yang tak sepatutnya. Sebab gegel ni biasalah kan, Jack sensitif sikit tak. Betul. Jadi bukan yang mana yang gegel yang Tem tak duduk, yang tak lepak ke apa tu, bukan sebab tu lah. Sebab Tem takut benda yang tak sepatutnya terlepas. Macam Caca, Madam, Aisyah, Nona. Diorang ni memang kasar-kasar dengan Tem kan. Tem okey. Tem pun okey kasar-kasar dengan diorang. Untuk Madam. Okey Madam. Jangan Tem, jangan. Nahan dia ni. Untuk Madam, Tem sebenarnya suka kacau Madam tau. Macam okey je, okey. pasal Madam kedekut-kedekut tu, sebenarnya saja Tem lagi, Madam lagi kedekut, Tem lagi kacau. Sebab Tem memang suka Kacau je lagi. Tem memang macam tu lah. Tem boleh kacau orang. Kalau you tak kacau I rasa seorang weh. Bukan nak cakap Tem Madam kedekut ke apa, tapi sonok ngakak. Kacau kan. Minta duit. You antara orang yang I boleh transparent lah. Itu je lah aku cakap. Macam Tem pun macam Madam boleh melawak, Madam boleh melawak dengan Tem, Tem pun boleh melawak dengan Madam. Terima kasih. Lama juga kan Madam. Kita daripada AB Mat lah dulu. AB Mat dulu kan. Betul. Terima kasih tunjuk ajar selama ni. Sama juga. Sentiasa perasan kehadiran I. Sentiasa orang cakap apa, ambil tahu pasal I. You banyak teman I lah. Terima kasih lah. Baik, Madam. Ciao, okey Ciao. Aisyah okey ke? Okey tu. Tak okey Ciao. Okey. Ini pomen aku ni. Pomen Ciao. Okey dah Dah faham lah Ciao. Kita doakan Tem kat luar dipermudahkan segala urusan apa pun. Amin. Mel jangan lupa ya. Mel tak ada kat sini. InsyaAllah.
Saya akan secepat yang mungkin. Kalau boleh. Okay, Cah. Okay, kita jaga diri ya. Cah pun jaga diri. Boleh Tem, apa-apa halo-halo je Tem. Hai, halo mesti sampai. Apa utara Roger. Apa-apa halo-halo je Tem. Halo mesti sampai. Halo mesti sampai. Hantu KL Roger tu. Ya, Kau orang yang memang sentiasa halo je sampai Tem. Sampai mesti sampai. Korang jangan risau. Masalahnya je. Tapi ya guys, so maksudnya Tem, ini last stream kau lah. Betul. Lebihnya kau akan stream kerja luar kan? Betul. Ya, betul. So dekat sini aku tahu dekat sini ramai streamer. Aku nak korang tahu Tem ada buat bisnes dekat luar. Bisnes apa Tem? Jelaskan. Baju lah. Bisnes baju. So kau ni masih aktif lagi nanti untuk bisnes kau tu? Ya. Okay, dia akan berhenti untuk bermain game. And then dia akan fokus untuk di luar dia. Tapi untuk last dance dia streamer sekejap game. Aku nak minta kerjasama semua streamer minta izin semua streamer yang ada dekat sini minta tolong army korang bagi serang Tem untuk dapatkan satu untuk dia kali ni. Aku minta tolong korang boleh? Serang. Thank you. Boleh tengok. Thanks for the follow. Korang yang stream pula adalah satu nasihat ni orang cakap. Psycho dan Abeja lah banyak pesan Thanks kat for the Tem. follow. Kalau korang streamer, korang jangan tunjuk. Kalau korang marah, kau jangan tunjuk korang marah. Walaupun korang waktu RP dijalankan tu, kalau korang koyak, korang jangan tunjuk korang koyak. Kalau korang marah dekat seseorang yang streamer lain, korang jangan tunjuk benda tu. Ini apa yang Tem belajar walaupun baru lagi. Ini yang Psycho dan Abeja, Samju dulu. Ini produk G Rafael ni, Tem ni. Betul lah. Dia produk G Rafael ni. Betul. Terima kasih, thank you for the trade. Moga murah rezeki guys. Ni memang tak pandai untuk berkata-kata. Tak pandai nak berborak sangat dengan orang kan. Tapi sekarang Pak Wan, thank you Pak Wan. Moga murah rezeki Pak Wan. Moga murah rezeki Pak Wan. Thank you. Apa ni J Rafael apa ni? Aku dah lupa G Rafael produk dia. Apa kat sini kan orang jangan mengeluh yang mananya view satu orang tak kenal ke apa benda semua. Jangan mengeluh. Rezeki akan sampai cepat atau lambat. Contoh dia dekat Tem masuk sebagai minat je. Tak ada plan pun nak stream. Memang tak mau stream pun. Tak mau pun. Hanya masuk nak dekat dengan kesusuran je. Tapi rezeki. Thank you guys yang mana yang bagi gift. Thank you guys. Moga murah rezeki korang guys. Tem doakan yang terbaik untuk korang guys. Usaha lagi. Thanks for the follow. Okay. Fill up your character. Kalau betul-betul minat buat sungguh-sungguh. Tu ambil contoh kat Tem. Thanks for the Terima kasih Tem jadi contoh yang terbaik tanpa disuruh. Aku ingat MC ditubuhkan engkau ada. Thanks for the follow. Yang mana dah faham aku macam mana ada tapi keadaan memaksa. Tak apa Tem. Aku tak nak jadi batu penghalang untuk engkau terus sukses kat luar. Thanks for the follow. Lain kalau boleh balik semua. Kita restart balik pada first. Macam mana kita set up warga. Beza dengan bilangan ramai je. So, kat korang mana yang ada memasang muka, yang tak faham each other. Thanks for the follow. Untuk budi setia, cepat-cepat selesaikan. Dengan cara yang matang. Jangan ada terasa-terasa weh. Okay, semua? Semua faham? Thanks for the follow. Sebab satu hari korang kena tahu. Sama ada bagi tahu ataupun tak bagi tahu, tu je. Thanks for the follow. Sekarang ni thank you guys yang mana yang follow. Terima kasih guys. Anak hantu punya penangan dalam family ni kuat gila. Oi. Thanks for the follow. Antara family kelompok-kelompok, anak hantu punya penangan paling gila. Walaupun diorang ada perangai diorang ada nakal diorang. So botak B tu perangai betul yang boleh kontrol Tem seorang. Tapi kadang Tem pun tak boleh kontrol. Ya tu. Tapi brotherhood yang ada dekat dalam anak hantu tu mahal lah.
Thanks for Sebab the Hidup tu. dia lahirkan lagi lah. Ada macam tu lah kita. Korang? Roger pasti sampai dengan tu nak beritahu. Ya betul, Roger mesti sampai. Thanks for the Betul you follow. mesti sampai terpacak depan kedai lu kan. Betul. Okay guys. Hari makan mi sotong. Family hug boleh ke? Family hug Eh, satu. sebelum family hug ada satu lah. Thanks for the follow. Apa tu? Boleh ke semua kita salute satu kali dekat them? Buat baris elok. Buat baris elok. Kita baris satu line. Thanks for the follow. Macam mana kita selalu baris tu? Let's go guys. Thanks for the follow. Alright, okay semua. Kita salut satu kali. Terima kasih guys yang mana kongsi rezeki. Moga murah rezeki guys. Thanks for the follow. Terima kasih semua. Pernah ada susah senang yang Tem. Doakan Tem cepat balik. Dan Tem pun memang nak kalau boleh cepat balik. Thanks for the follow. Cuma target sahaja setahun untuk stabil kan. Thanks for the Okay, follow. aku doa. Kita doa yang baik untuk Tem guys. Amin amin amin. Amin. Korang semua jaga Teko, okay? Dia orang mana boleh jaga aku. Thanks for the Boleh follow. jaga. Dia orang Takut dengan aku Tem. takut kan. Kau tak nak cakap dengan aku duk. Tem, kau marah dia orang duk. Tak tahu apa yang dia orang Apa mi takut. sotong? Apa mi sotong teko? Dia orang ada hormat tu sebab tu dia ni. Dia buat teruk. Aku tak ada orang duk. Aku nak luar Tem. Orang semua tak nak kawan aku duk. Aduh. Tapi Dia buat betul teruk lah, betul dia buat kan teruk. cakap. Aku tengok yang tu. Tem Dia buat teruk. Tem pun yang ni tau, yang cakap. agak yang orang yang takut tau nak cakap dengan Teko. Bukan dia Tem cakap terus terang cakap ah. Thanks for the Tem dia follow. takut tau nak cakap dengan Teko kalau apa-apa. Sebab dia ada rasa macam hormat macam abang-abang lah, macam abang-abang macam takut-takut sikit kan nak cakap. Dia jadi macam tu tau. Tu terang lah, itu memang tak habiskan lah. Sebab tu kalau apa-apa kan. Ni aku kena buat apa-apa aku yang jadi orang tengah ni. Engkau kau. Kemarin tak apa. Keras hati tak dapat. Thanks for the follow. Weh, bang. Korang kena tahu kau sebenarnya nampak je aku okay? Tapi sebenarnya dia maki aku banyak sebenarnya. Kau tak tahu. Aduh. Weh, bang. Taknya ada seorang lagi tau kat sini. Murah rezeki. Dah. Itulah, korang sampai-sampaikan lah siapa yang Dia kisah lah kat kau. Siapa dia? Abang Syah. Syah. Oh ya. Thanks for the follow. apa tu macam mail apa semua tu korang bisik-bisik lah Yalah, Dia dah gerak. korang yang sedih-sedih, Dia dah okay? gerak. Jumpa losor time Sedih Tem. Mesti sedihnya. Awang pun tak ada awang. Tu lah. Aduh. Mana JJ? Permintaan Dia untuk ada ke? semua yang ada kat sini. Dia minta tolong bar juga satu. Boleh apa? Apa dia? Pada sebab pergi meninggalkan kita, boleh tak untuk bar sendiri hari baik bulan baik ni orang kata apa, pintu syurga terbuka tanpa hijab. Boleh ke bar kan semua yang ada kat sini doa dan semua yang ada kat sini, kemungkinan mungkin salah satu aminan daripada semua yang ada kat sini mungkin diangkat ke atas dan ditukar kepada orang kata apa, mungkin ada yang tengah sakit, mungkin ada yang kesempitan, apa semua kita tak tahu masalah masing-masing. So mungkin pada hari baik bulan baik ni mungkin doa semua yang ada dekat luar sana, doa-doa mungkin akan diangkat dan nasib kita di hari yang depan. Boleh bah? Boleh Rego. Thanks for the follow. Itu gambar. Semuanya diangkat dan diangkat oleh Allah SWT.
لهجة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا صابرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وعاذنا من موجبات الندامة الهال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أمورنا يا الله يسر ولا تعسر. ربي يسر ويسر ربي يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Allahumma alamin. Terima kasih korang semua. Thank you korang semua. Thanks for the follow. Yalah, yang rasa time masuk tidur dulu lah Family Hub. 100 SEMGA murah rezeki. Family Hub guys. Buka bulat sikit guys, buka bulat sikit. Kita bagi time Taiko, Jack semua depan. Thank you Tam. Thank you bang. Thank you. Bulat time. On you di. Terima kasih semua. Bulat Tam. Okay. All the best bro. All the best buat Tam. Bawang. Abang. Mana Awang? Ni Awang. Awang mesti ni Awang. Bagi Awang cakap dulu kot. Boleh. Awang. Buka dulu guys. Cakap. Orang baik dengan dia tu. Betul. Kita bagi Awang cakap dulu. Yo, Bang. Ya Bang. Ya Bang. Yo, Tam. Bijak je. Dia bukan tahu apa tu. Bang. Sini bang, sini. Buka Bagi Awang cakap. Bang, hari ni aku nak berangkat ke luar negara. Aku mungkin tak ada dalam setahun lah. Kau okey? Kau jaga diri Dalam setahun ni kau tak ada Ya bang. Kau tu jaga diri. Jangan buat perangai yang tak. Kau bukan yang Taiko marah. Kau ni buah juga ni. Baik. Lama tak dengar. Aduh. Aku tunggu kepulangan kau. Tak apa. Kau
Lihat dulu lah. Thanks for the Aku akan follow. Aku akan buat secepat mungkin. Okay, Faham. okay guys, jom family hug. Rapat-rapat. Family hug. On you, Di. Teko tengah, Teko. Silakan. Bagi tengah, buka ruang sikit. Dah. Okay, buat time. Pelukan terakhir. Lusa kita jumpa. Ha? Okay guys. Lusa kita jumpa. Apapun, jika dikaji, belum tentu acuannya sama. This is Outlaw Style, brother. Hey, rindu. Terlidan guys. Mari. 1, 2, 3. Hidup Tem. Dansan. Okay, lagi satu guys. Lepas ni korang ada game flag lah, betul tak? Buat betul-betul training kau-kau weh. Bagi menang weh. Bagi menang. Lagu jahat ni Aduh. Lagu dia jahat ni. Korang kena bagi menang weh. Rasa nak pukul Tem lagu ni. Korang kena bagi menang weh. Halang-halang doktor ada, kita rambut. Let's go. Bantai weh. Bantai weh. Gigi. Bantai weh. Bantai. Aduh, pening. Main mini weh. Mana Cik Mili kau ajar betul. Tem. Tak ada mau keluar gila Mili. Tem, ni Mili hang kasih aku Tem. Akhirnya. Aduh. Dah dekat hang sini Tem. Sudah Banjar. Gagak kepala otak. Jom betul-betul bagi yo. Aduh. Dengar tu Kilekom tu. It's okay. Good. Nice. One by one. Weh. Jangan berebut. Good job. Suara aku tu. Weh, suara kau. Nah, gojok. Aduh. Weh, itu season 6 babi. Okay guys, semua. Bye-bye semua. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bye-bye semua. Jaga diri. Bye, Tem. Terima kasih. Lu Tem. Bye Tem. Tem tidur dulu, okay? Jadi dah bang. Bye-bye semua. Jaga diri semua. Sayang korang semua tu. Baik. Buat yang terbaik. Budak kerusan, Tem. Ya, buat yang terbaik weh. Untuk Orga ni jaga nama kau weh. Betul. Baik je. Baik. Alright Tem. Untuk J ada mana J? J. J kena call. Kena call dia. Dia tak ada kat sini. Tapi dia sedang memati. Aku kena pergi hospital lah. Aku kena cakap dengan J dulu eh. Korang semua okey? Okay. Okey, Tem. Okey. Dia dekat sini ke? Tak ada, J tak ada. Ya bang. Ada yang dia tekan G ke? Ada. Pesel tegang. Temuan berpisah. Jangan nyanyi lagu tu. Biasa. Janganlah. Sorry J. Okay guys, bye-bye semua. 5, 3, 2, 1, bye-bye. Thanks for the follow. Empat mana? Empat tak ada. Hello J. Wei. Sorry J, aku sebenarnya Hang
Aku memang berat juga doh. Baru-baru nak habak tau kat aku. Sorry doh je. Aku buat keputusan ni. Aku dah fikir betul-betul lah kat Thanks for the ni. follow. Orang cakap jalan terbaik dia untuk aku menaikkan Ya, aku prestasi aku rasa. Ya, aku tahu lah. Itu benda tu aku tak boleh nak nafikan lah. Betul lah apa hang buat tu, tapi hang tak abang awal-awal tu. Aku pun Aku memang baru betul-betul baru tahu tu. Aku memang kalut-kalut ni pun. Okay, so Aduk noh. Hospital. Hospital ni. Aku on the way ni ke aras pantai. Aku jalan kaki. Aku ambil. Aku terima kasih. Abang tu Nanti kalau abang kita balik, okey, salam dengan dia kemungkinan dia balik, kemungkinan aku tak ada ke tak tahu lah aku ada ke tak ada kan. Kalau aku tak ada, kau salam kat dia Jay. Biar betul. Lama. Mungkin lama juga. Target setahun, tapi bukanlah setahun, mungkin tahun ni sampai habis tahun lah. Lebih kurang targetnya. Aduh, Jam. Kau jaga. Tahu tak aku. Kau jaga OMC kau ni. Aku abad kat hang. Aku abad kat hang tu terang tau. Ya. Aku dengan hang tak dapat. Mana ada join mana. Tapi lah ramai-ramai adik-beradik. Kan? Hang orang paling sempoi. 50 from a Wang Raj. Temp jaga diri baik tu aku Wang sensitive menangui new kembali. Terima kasih bang. Apa Tem, aku rasa macam ya betul. Tak boleh terima, aku tak boleh terima, aku tak boleh nak terima tau. Memang tak berapa rapat je, tapi aku memang hormat kau. Bangga kau betul-betul abang aku. Engkau sekarang kat sini, engkau sekarang kat sini ada tugasan yang agak besar juga. Kau jagalah diorang. Ini untuk semua adik-beradik kau. Didik diorang. Kalau diorang buat silap, jangan keras sangat. Kau cuba tengok kan, handle. Macam kau lah kan. Aku tahu cara kau memang the best. Kau layak. Okay. Aku banyak lagi dok nak sembang dengan hang. Banyak benda lagi aku nak buat sebenarnya dengan hang tau. Aduh, Tem, sumpah Tem, aku kaku hang tau tak tadi. Aku gerak macam tu tadi, aku kaku hang tau. Aku tak nak terima, aku tak boleh nak terima. Biar betul ni scam apa. Apa jujur cakap tadi. Sorry dah bang. Kau bagi tahu. Aku cakap biar betul ni scam. Aku kena buat benda ni bang. Aku buat tak tahu, aku buat sorry dah bang. Aku buat ke aku. Kita akan jumpa bang, insya-Allah sampai. Tapi ya, Tem, aku tapi tak ada selamanya. Tak ada selamanya. Cuma aku kat sini kan, aku cakap kat sini aku sentiasa doa kat hang. Betul? 20 from Shah Rizal. Selamat berhad sahabat AKU tunggu kau balik buat demi keluarga aku yakin kau akan berjaya. Itu ya, sebab hang antara orang yang kuat juga dalam OL. Hang orang yang banyak memberi orang. Betul? Aku tak ada kuat apa. Aku bukan nak apa orang kata nak tunjuk dekat Vivo ke apa dak ni betul. Betul, Tima. Sorry Tima, tak ada jumpa juga Tima. Belakang je orang negara. Tapi tak apa dah. Lah dah. Aku pun tak betul cakap. Aku pun tak ada nak plan apa-apa something ke apa. Memang tak ada nak plan apa. Ini pun terkejut tergempar. Aku ambil peluang ni untuk cakap juga kepada orang kampung aku dengan pada family kita. Ya, family ya. Aku tak tahu kalau hari ni tak ada, aku tak tahu bila lagi sebab aku memang tak ni lah, memang tak boleh lah. Ya, aku tak apa Dem. Hang lah ni yang fokus dulu, tak apa. Budak-budak ni aku tahu. Kita dalam ni je tak jumpa. Kalau tak jumpa lama, tapi orang mesti jumpa punya. Kan dengan Di Pablo, dengan Jack, dengan Bakoba, dengan ni geng-geng ni. Mesti ada punya. Tu aku cakap Roger mesti sampai. Roger sampai. Okay, aku tak nak bang. Aku rasa aku Tem. minta diri dulu. Aku kat sini je aku rasanya. Baik Tem. Je, kau jaga diri je. Boleh elak apa-apa benda yang tidak baik, elak Last. Megang.
Ini penting. Ini penting Tem. Awang. Baik doa Awang. Terima kasih Awang Syah. Korang pun kena jaga tau. Adab. Jaga bahasa dalam negara. Aku pesan sebab aku sayang korang. Korang kena okay. Korang dapat dah. Dapat. InsyaAllah. Arungi Ingat Tem. InsyaAllah. Dalam dunia bisnes ni memang aku pernah duduk dalam dunia. Ya. Banyak tahun. Tapi aku tahu Tem. Benda ni hang fokus je. Hang jangan fikir benda lain. Jangan fikir nak enjoy lagi. Hang fokus dekat nego tu. Betul. InsyaAllah. Betul-betul ada simpanan baru enjoy. Betul. Nak enjoy maksud aku enjoy nak beli, nak yalah nak bercuti ke apa. Lah ni fokus kat tu. Sebab tu aku pun sebenarnya pasal simpanan tu lah. Aku tengah usaha sekarang. Baik Zaim. Okay, sekali lagi Zaim. Okay. Assalamualaikum. Jaga diri adik-beradik. Okay. Adikku. Assalamualaikum. Okay. Baik. Baik. Pecik lah. Ni apa? Pecik. Awang jangan bagi orang lain pening awang dengan perangai kau Hello Tem. Hello. Assalamualaikum. Mana Tem? Ada ni kat hospital. Aku dah nak gerak lah cik. Kau gerak mana? Kau fly kat mana? Aku dah nak fly dekat. Aku fly kat hospital je kot ni. Tunggu jap. Boleh. Okay. Bye. Rindulah nak hijack dengan kau. Tapi dia baju kerana awang. Sekarang Mak Epi lah yang kerana awang pula. Ingat ramai sayang, Tem pun sayang korang semua. Okay guys, terima kasih yang mana yang support Tem daripada dulu sampai sekarang. Asli terima kasih, thank you. Yang bagi gift hari ni terima kasih banyak sangat. Tem tak sangka korang bagi gift macam ni. Terima kasih di bulan yang mulia ni. Semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan korang. Semoga korang sihat dan happy selalu. Tem selalu doakan untuk korang. Okay guys, macam Tem cakap, Tem tak harap korang support bisnes Tem. Tapi kalau korang boleh lah, korang Tem minta tolong korang support dalam segi Tem punya VTT, korang share ataupun korang like. Korang share macam tu lah. Kalau Tem buat live, korang share macam tu ya. Tem harap korang bagi sokongan yang tu ya. Boleh guys Tak ada hal, mantap doa abang. Thank you abang. Aduh. Tak masuk kenapa ni. Tem hari ni last day. Bukanlah last day. Tak selamanya pun. Tapi lama lah. Mungkin lama lah. Tem. Yo. Tem, serius Tem? Yo cik. Aku dah kena terbang. Berapa lama pula ni? Dia tak selamanya. Tapi target dalam hati ni, target yang sebetul-betul targetnya setahun lah. Sampai habis tahun ni lah. Kalau ikut target lah. Tapi kalau aku ada peluang untuk masuk, memang aku nak masuk. Nak jumpa korang. Dan aku nak teruskan. Dalam bidang ni pun aku nak teruskan. Aku tak nak tinggal. Tapi target setahun lah. Lebih kurang. Cik, kau jaga diri cik. Rumah jaga diri ke semua. Cik, kau pun sekarang kau pun orang cakap diberi tugas kat sini kan untuk jaga-jaga adik-adik. Jadi aku pesan kat kau, kalau dia orang buat salah jangan keras sangat. Kalau contoh dia orang buat apa-apa, kau cuba talk sebaik mungkin. Dan kau jaga diorang, didik diorang, jangan bagi diorang ni lah langgar SOP lah apalah sebagainya lah. Kau kena jaga OMC ni betul-betul lah. Aku ada dengan kau pun bukan baru tu.
Korea kau dah lama je. Yalah. Tapi tak tahu pula kau nak pergi. Sebab budak-budak tak bagi tahu apa pun kat aku. Aku tadi Aku settlekan kes tadi. Aku pun sebenarnya tak plan apa, tak ada belakang apa, tak ada apa-apa plan apa-apa pun. Ini aku ambil kesempatan ni, tumpang aku free ni, aku masuk, aku terus umumkan benda ni. Macam tu ya. Aku pun terkejut, tergempar dan aku sendiri pun tak plan kata hari ni yang aku nak cakap. Aku tak cakap, aku tak plan kat diri aku cakap hari ni aku nak bagi tahu family tak. Aku pun tak plan. Aku hari ni memang random je. Aku masuk, hari ni aku rasa free, aku masuk. Macam tu ya. Dan Puk pun jaga diri Puk Ya. Kalau diorang melawak kasar tu, jangan ambil hati. Family kita ni semua kadang-kadang ada yang melawak kasar. Yang Tem faham lah kan, dan Tem tak ada lah lama sangat dalam family ni. Tapi diorang ni ada yang boleh melawak, ada yang tak boleh melawak, ada yang boleh kasar, ada yang tak boleh kasar, ada yang macam-macam. Tapi kalau diorang kasar tu, jangan terasa, jangan ambil hati sangat. Macam tu. Baik. Kalau kata ada masalah, settlekan cepat-cepat. Tima, Baik. terima kasih Tima. Thank you Tima. Saya minta maaf selama kena Tima apa hati-hati Tima Kalau ada buat salah ke apa-apa ke, saya minta maaf. Dan terima kasih sebab sudi ajar Put and kita Put pun kenal Tem hak tu Putri kenal Jin, Mel and sangat-sangat lama. Pasal Pergi mana-mana pun. Pasal basikal masuk laut tu, sorry tak ada itu sebenarnya Ya saja. salah. Ya tak ada apa pun. Tak ada tak rasa apa. Nak menyakak Tak tu. ada. Tak ada, okey je. Okey. Dah bukan setakat anggap kawan lah, anggap dah korang. Saya minta diri dulu lah. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih. Cik, minta diri dulu cik Cik nangis. Cik nangis sorry. Cik 13 ni jumpa kat luar cik. Aku tak ada dalam ni lah. Tapi kalau kau call nak ajak lepak, aku mana-mana pun aku on je. Kau dekat lah, kau datang lah. Jarah aku kat kedai. Ada je. Nangis. Kau kena tahu duk. Kau ada dengan aku time aku baju susu je. Ya aku duk. Dah lama sangat kau dalam family kita orang. Aku pun sebenarnya aku nak tahu pula lepas satu adik beradik saya tinggal. Orang-orang yang lama saya tinggal kita orang. And now pun aku tak tahu lah. Ni pun merah dah tak ada. Warna baju susu pun dah tak ada duk. Aku faham. Kau pun ada dengan aku bukannya sekejap. Aku kenal kau pun ke dalam luar. Aku kenal kau dah lama siap. Aku dah anggap kau macam abang aku. Terus kau dengan aku siap. Tak susah. Kau bantu family. Family tak ada duit. Kau sendiri yang keluarkan duit. Aduh, aku tak tahu lah. Lepas seorang-seorang je. Seorang. Orang lama. Tak ada. Ya tu cik. Mungkin ni dah sampai masa seseorang tu lah cik. Mungkin dia orang pun ada kerja, dia orang pun macam aku kot kan. Ya duk. Kalau benda ni aku tak nak sangat je benda ni. Ya aku kita orang sebenarnya kalau kau tanya merah pun dia orang pun tak nak tinggal family. Aku pun tak nak tinggal tapi tu kan kita ada hakiki kan. Ya duk. Kau ada. Aku pula ada orang cakap aku pula ada family kecil aku. Disebabkan aku tak nak Sel. Yang ni lah benda yang paling aku takut. Bukan disebabkan Mak IP terima kasih Mak IP. Semoga murah rezeki Mak. Pada Mak IP terima kasih banyak tolong time Mak IP. Bilang adik-beradik ngada dengan aku susah senang. Betul aku pun sebenarnya wah berat juga. Bila dapat rumah ni aku nak tengok orang yang pertama sarung baju balik adalah engkau je. Ya aku tak dapat, aku memang tak sempat sarung baju tu. Aku tak sempat ambil roll, memang tak sempat, memang aku tak boleh. Sebab buat apa kalau aku ambil roll aku tak ada kan, tak guna kau. Aku tak boleh komit. Tu aku ambil keputusan memang waktu dapat roll tu waktu umum OMC tu memang aku cakap dalam hati aku memang aku tak mau ambil roll. Dan aku memang tak boleh lah. Ya, tak apa. Aku faham. Kau kat luar busy. Tapi aku ada family. Aku akan cuba betul-betul singkatkan. Aku akan cuba betul-betul sedaya upaya aku
InsyaAllah. Hidup. Doa yang terbaik lah. Aku doa supaya Kalau kat luar mudahkan lah. kalau ada apa-apa Roger lah InsyaAllah sampai. Walaupun Hidup. datang-datang lah. Kedai. Jaga diri. Baik. Beres. Ingat. Okay, aku masuk minta dulu. negara. Masuk negara. Mesti aku cari, Aku akan cari. Okay. Jangan risau. Okay. Oh, okay. Cik. Jaga doa yang lain Okay. Assalamualaikum. Okay, Tem. Terima kasih semua yang bagi gift. Thank you guys. Aduh. Ya Allah. Satu-satu lah Aduh. Jodoh. OL ni dia punya memang kuat lah. Memang kuat lah. 1M hari ni. Hari ni 1M. Selama time kerja stream lebih kurang setahun lebih. Bulan 6 ni cukup 2 tahun time. Bukan bulan 6 lah. Bulan 9 time cukup 2 tahun kot stream. Kali kedua time biasa dapat 1M. Kali pertama time dapat 1M. Time Abeja suruh army dia serang untuk dapatkan 1M. Dan ini untuk dapatkan 1M. Untuk hari ni. Saya minta maaf hari ni tak ada konten ataupun plan apa-apa sebab Tem sendiri pun tak plan benda ni. Tem sendiri pun tak plan untuk nak bagi tahu diorang hari ni sebab Tem pun sebenarnya baru balik daripada KL. Tem baru sampai ni Tem sampai sini tadi pukul 11 lebih kot. 11-12 masa tu Tem baru sampai rumah. Lepas tu Tem ambil kesempatan ni lah untuk masuk. Tem tak boleh kot masuk sebab besok dia nak kena settle barang orang. Lepas tu lusa Tem dah hari ni 12 hari bulan, 13 hari bulan pagi Tem kena pergi KL lah. 13 hari bulan Tem kena pergi KL lah. Jumpa kat luar nanti. Baik Syed. Untuk Syed terima kasih daripada dulu Syed. Terima kasih Syed. Dan yang lain pun Tem tak lupa yang mana yang support Tem. Thank you dua korang. Semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan korang. Semoga korang sihat dan happy selalu. Tem doakan yang terbaik untuk korang, okay? Aduh. Okay guys. Masa Tem minta diri dulu guys Saya Tempe lapor tamat tugas. Sebenarnya Tem suka tau kalau di Pablo nyanyi lagu ni. Tem betul-betul minat sungguh kalau di Pablo nyanyi lagu ni. Kian jauh, kian hilang kasih antara kita, nampak tenang pada zahirnya, tapi batin tersiksa. Yang terguris tak. Tem ada record dia punya lagu, dia nyanyi lagu ni dan Tem simpan, Tem selalu dengar. Sekali terbit air mata. Kenapa tak request lagi? Sebab dia tak stream jadi Tem tak request dekat dia. Tem kali dah memang niat Tem nak request sebab Tem memang suka sangat dia nyanyi lagu ni. Walaupun dia ada lagu-lagu dia sendiri tapi Tem suka dia nyanyi lagu ni. Sebab waktu first time dengar dia nyanyi lagu ni memang terkenal, memang best. Lepas tu Tem pernah request, kalau korang ingat lah, kalau korang ada, Tem biasa request dia nyanyi lagu ni. Lepas tu masa tu Tem ambil kesempatan untuk record dekat phone. Tem memang suka dia nyanyi lagu ni. Saya ada masa tu Tem. Apakah yang dikejar dalam hidupmu?
Dan jumpa Taiko, suruh Taiko nyanyi. Cik, terima kasih Cik. Moga murah rezeki Cik. Tem doakan Cik semoga yang baik-baik saja. Pada Timah, kosong-kosong yang Timah, kalau ada silap apa semua minta maaf. Melawak kasar ke apa dengan Timah. Semoga Timah pun dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, jaga diri juga dekat luar dan dekat dalam. Syah, thank you untuk Enherd. Cik, thank you. Okay, kepada korang semua, korang sebagai viewer, tak kisahlah viewer daripada viewer siapa yang ada dalam ni, korang selalu kena ingat pesan. Yang mana yang selalu dengan Tem selalu pesan, korang sebagai viewer, korang jagalah daripada segi komen. Kita orang ni stream untuk hiburkan korang, untuk seronokkan korang, untuk korang tengok. Korang rasa baik ambil, korang rasa tak baik jangan ambil. Kita orang buat ni semua sebagai lakonan. Tak ada streamer ni nak gaduh dengan streamer ni, streamer ni nak gaduh dengan streamer ni, tak ada terlintas langsung. Jadi korang kena pandai-pandai lah, korang sebagai army ataupun korang sebagai viewer, korang jagalah attitude. Janganlah bagi malu. Contohlah macam depan nama korang, depan ada Eagle, depan ada Tiger, depan ada siapa-siapa lagi yang army daripada army siapa. Korang kena jaga nama. Sahur jom abang. Hey, Abang Nen tak tidur lagi. Dan kepada Abang Nen, Tem ucapkan terima kasih. Abang Nen banyak tolong Tem. Dulu bagi gift banyak-banyak. Banyak support Tem. Banyak orang cakap kongsi rezeki dengan Tem. Okay guys, it's more for life. Aduh, Datuk Nen sini je, Datuk Nen. Aduh, CCTV lah pun tugas. Okay guys, terima kasih semua yang pernah ada. Terima kasih yang bagi gift. Korang doakan tak jumpa Chico lagi. Ya, Tem akan jumpa dia dekat OOC sebab dia join buka puasa sekali dengan pada 13 hari bulan ni sekali. ACC Menega ni ke? Sementara ni Tem akan buat dekat ACC ni. Mungkin Tem ada plan untuk tukar ACC, tapi korang follow ACC ni dulu. Bila korang follow ACC ni, korang tengok aja tengok story. Nanti kalau Tem ada buat ACC baru, korang follow dan korang tolong Tem sebarkan ACC baru, okay? Kepada yang tak masuk tally gitu, join tally, okay? Korang doakan Tem yang terbaik. Mak Epi, terima kasih Mak Epi, semoga murah rezeki. Sophie, thank you for the ice cream. Terima kasih moderator yang ku respect sekali, moderator yang banyak tolong Tem, banyak kawal Tem punya live, thank you. Selama setahun lebih ni ada dengan Tem. Tem ulang lagi sekali, tak selamanya Tem tinggal dalam dunia stream ni. Tem akan kembali, tapi cuma bagi Tem masa. Korang doa lah untuk Tem. Mana tahu doa korang termakbul, lagi singkat masa yang Tem akan comeback. Okay guys, korang semua jaga diri, okay? Doakan, Tem doakan korang yang terbaik. 13 ni kita buka puasa dekat kedai Mak AP dekat KL. Terima kasih yang bagi gift. Thank you Mak AP. Terima kasih Mak AP. Sahur ya. Ini nak sahur nak tidur. Esok pagi nak kena bangkit awal. Aduh, lapar nak sahur. Okay Abang Nen pergi makan sahur Abang Nen. Tem pun nak makan sahur, lepas tu nak tidur dah. Esok nak kena bangkit awal kat ni. Okay guys, bye bye. Bye bye guys. I love you semua, I love you guys. All the best. Korang semua memang yang terbaik. Korang memang supporter yang best. Korang memang yang terbaik. Memang best lah korang. Korang banyak kongsi rezeki dengan geng-geng streamer. Korang banyak support daripada segi like and share apa semua dan sebagainya. Thank you guys. Dalam dada, bila kasih di hujungnya nyawa, rasa ingin dimanja.
Ya, Tem janji akan kembali. Memang Tem akan masuk. Tem tak akan tinggal, insyaAllah. Bye-bye. Doakan yang terbaik, okay? Janji Tem, janji bro. Janji bro, janji my bro, janji my bro. Janji bro. Okay guys. Bye 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 bye. Okay, Tem minta diri dulu. Assalamualaikum semua.